Kerajaan Kelantan merakamkan penghargaan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim atas arahan penggantian segera jambatan gantung yang runtuh di latar rek Kuala Krai petang kemarin. Susulan itu, Menteri Besar Datuk Muhammad Nasruddin Daud berkata beliau mengarahkan pejabat tanah dan jajahan Kuala Krai untuk menyelaras urusan berkaitan dengan unit penyelarasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri serta agensi terlibat. Dalam satu kenyataan, katanya arahan itu bagi memastikan kerja penggantian jambatan dapat disegerakan dan dilaksanakan secara teratur. Kerajaan negeri jelas beliau komited untuk terus bekerjasama rapat dengan kerajaan persekutuan demi menjamin kebajikan rakyat serta memastikan kemudahan awam yang selamat dan berfungsi dapat disediakan sebaiknya. Tambahnya, Adun Manik Urai dan Ahli Parlimen Kuala Krai telah mengambil langkah segera dengan turun padang serta menggerakkan tindakan awal bagi membantu bangsa dan memastikan keselamatan penduduk setempat. Dalam kejadian jam 2 petang kemarin, kemeriahan sebuah majlis perkahwinan bertukar cemas apabila lebih 50 tetamu terjatuh ke dalam sungai selepas jambatan gantung yang mereka lalui terputus. Insiden menyebabkan 5 mangsa termasuk seorang kanak-kanak lelaki cedera. Datuk Muhammad Nasruddin turut mendoakan semua mangsa diberikan kesembuhan serta dipermudahkan segala urusan.